Kembali kita kepada perbincangan kita. Saya nak jelaskan ini prinsip asas. Dan perkara ini kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Syarhus Sudur bi Tahrimi Raf'il Qubur. Tidak ada perselisihan di kalangan semua umat Islam tentang kewajipan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu asas. Sekali lagi jangan salah faham pula, ustaz ni tolak ijma' ni. Sabar ustaz dulu. Cerita tak habis lagi. Tolak qiyas. Siapa kata tolak qiyas? Saya nak tanyalah, kalau orang pada hari ini duk dakwa-dakwa orang ni, puak-puak ni tolak ijma' dan qiyas, ataupun sebahagian manusia ni tolak ijma', tolak qiyas. Kita sebenarnya kita bercakap atas asas. Ijma' dan juga qiyas sebenarnya terhasil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Mana mungkin kita katakan qiyas tanpa ada asas daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Orang qiyas isu pengharaman dadah. Dadah dalam Quran ke? Ada dalam Sunnah ke? Tapi asas pengharaman dadah, memabukkan, membahayakan, merosakkan kesihatan, ada atau tidak di dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Ada. Jadi qiyas asasnya adalah nas-nas yang sedia ada. Jadi kita bercakap tentang asal, kita tak bercakap tentang al-ahkamus syar'iyyah. Kita tak bercakap tentang sumber-sumber hukum. Itu cerita lain. Kita bercakap tentang asas pegangan bagi semua manusia adalah Al-Quran dan As-Sunnah.